Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kamu semua. Okey, jadi apa yang teman janjikan kepada kamu untuk mengeluarkan satu video reaction untuk trailer filem 6 Jelaka yang orang kata baru keluar pada semalam, yang dirilis sendiri oleh Abang Long ataupun Uncle Azim Osman lah. Abang Long lah kita panggil. Filem arahan beliau iaitu 6 Jelaka. Jadi hari ini kita akan react filem tersebut, official trailer. Jadi jom kita react official trailer dia. Yes. Jadi jom kita pergi tengok official trailer 6 Jelaka. Kemudian kita react dan kita cerita sikit about 6 Jelaka ni. Jadi jom kita tengok Ya, ni dia trailer rasmi 6 Jelaka daripada pengarah asal dan senario lagi Anwar Effendi, Artistic Cinema Works, Grand Brilliance, Adam John. Kamilah 6 Jelaka. 6 Jelaka. Nagasari ni ketua penyamun yang sangat Saya pun lapar. tak berhati perut. Bawa putih. Saya ada amanah yang perlu ditunaikan. Pulangkan ini kepada isteri Kuping. Remy Ishak. Kampung kita ni tak ada pendekar, tak ada panglima. Tengok aku besar apa. Awak ni pendekar ke? Oh. Pendekar telinga terbungkus. Itu bungkus. Oh. Siapa lagi anda ni? Abang kau ke? Kuping. Tak sangka dalam curug kampung macam ni ada. Tolong tinggalkan kampung ni. Aduh. Sekarang. Kami tak akan Kena tinggalkan sepak. kampung kami ni. Bila nak gaduh? Dia dah lama rancang. Ya, di belakang beg asri tu. Solat sama macam setan. Jelaka. Kau baru masuk sini dah start tahu dah. Iya, 24 April 2025. Mati deh. Okey. Itu dia tadi official trailer untuk filem 6 Jelaka yang akan keluar di layar Perak tak lama lagi, sebulan lagi lebih kurang untuk filem ini keluar di panggung wayang. Jadi teman nak ceritakan, orang kata about 6 Jelaka ni lah, apa yang nak cerita tu. Jadi jom kita ceritakan apa benda yang teman nak ceritakan ni. Jadi kita kasih cut dulu. Okey, 6 Jelaka adalah sebuah filem aksi komedi arahan daripada Abang Long ataupun Azim Osman. Filem ini sebenarnya dah 2 tahun dibuat. Pada tahun 2023 tak silap. Awal tahun bulan 1. Okey, teman nak ceritalah apa kena-mengena teman dengan 6 Jelaka ni. Sangat kena-mengena lah. Jadi 6 Jelaka ni teman secara langsung terlibat dalam penggambaran filem 6 Jelaka ni, bersama-sama menjayakan, membantu Abang Long. Sebenarnya itu bukan seorang lah, ramai lah. Bukan kru saja. Jadi pelakon supporting ada, extra ada. Jadi teman bersama-sama dengan itulah dalam 6 Jelaka ni. Jadi seharusnya tanggungjawab teman lah untuk react official trailer dan juga untuk mempromosikan filem ini sebab teman terlibat dalam filem ini. Ya, itulah sebabnya. Di mana terlibatnya? Kalau tengok official trailer tadi nampak dah sikit ya, di belakang Beng Asri dalam gua tu. Teman lah tu. Memang terlibat. Jadi sebenarnya filem 6 Jelaka ni pada awalnya dia assistant director tak silap Kak Naili Nasir, dia ada buat open casting untuk mencari pelakon-pelakon, sebenarnya pelakon tambahan ataupun main karakter tak ingat dah, untuk filem ni di Gopeng semasa itu. Jadi teman pun pergi casting tersebut, tapi dengan ceritanya casting tu sebab kita dah ada di bawah talent pun teman apply, casting pun apply, jadi terus kepada talent agency sebab dia dah ada watak. Dah ada nama watak sekali, dah siap terus ada nama watak dan juga ada hari konti. Dah ada hari konti. Dia ada contohnya 5 hari bulan, 6 hari bulan. Ada 2 hari tu ada konti. Jadi tak perlu dah pergi casting. Casting ni untuk orang lain. Jadi teman teruskan kepada itu. Esoknya terus shooting. Ingat lagi, kita buat dia membuat casting, esoknya shooting terus. Jadi kita teruslah shooting esok sebab teman ada hari esok tu memang ada. Memang ada konti. Jadi terus pergi shooting pada hari tersebut. Itulah pada asalnya.
pengalaman syuting bersama-sama dengan pelakon tanah air, pengarah hebat tanah air Abalong, buat pertama kalinya bagi teman untuk ke layar perak sebagai extra ataupun extra lah, bukan supporting, extra. Satu penghormatan yang amat besar lah, sebab berlakon dengan pelakon-pelakon terkenal tanah air pada ketika itu. Contohnya Amir Effendi, Bel Ngasri, Abang Bel. Beliau semasa itu baru menang ABPH tau, anugerah bintang paling berita harian paling popular lah. Dia baru menang ketika itu. Ingat lagi, dia baru menang. Terus kita ni satu set dengan dia, duduk pula di belakang ni. Satu penghormatan yang amat-amat besar untuk teman pada ketika itu, guys. Cukup-cukup aku satu set dengan pelakon ni yang aku tengok daripada aku kecil ni, kan. Satu yang benda yang best. 6 Jelaka ni kita syuting banyak pengalaman, teman jumpa kawan-kawan berlakon yang jauh maupun dekat. Boleh katakan separuh ataupun satu perak ni turun untuk syuting Tentera Perak ni, untuk syuting di bawah 6 Jelaka ni. Kita turun ke Gopeng, tak kira dah daripada Bota ke Kuala ke, ramai rakan-rakan teman dalam bidang industri filem di Perak ni yang terlibat. Jadi bila kita berlakon tu, di sana rasa best. Kita kenal orang baru pun ada. Kita orang kata apa, berkongsi pengalaman, menimba pengalaman itu. Yes, sebagai teman ni, sebagai pembikin filem-filem pendek di YouTube ataupun ingin mencapai satu cita-cita nanti untuk menjadi pengarah filem, inilah satu pendedahan yang baik untuk teman. Melihat sendiri bagaimana production layar perak ini bekerja, yang menggunakan 4 kamera, 3 kamera, 2 kamera 4RI. Bagaimana shootingnya, prosesnya, directingnya, bagaimana shotnya, angle-nya, berapa lama masa diambil untuk set up kamera, berapa lama masa diambil untuk buat koreo. Itu semuanya teman tengok pada pembikinan filem 6 Jelaka ni. Dalam 2 minggu teman terlibat untuk berlakon dalam filem 6 Jelaka ni adalah satu pengalaman yang tak boleh lupakan lah untuk filem ni. Berkaitan belakang takbir filem ni, kita bekerja dengan pelakon-pelakon ni hebat tanah air macam teman cakap tadi. Mereka ni nak cerita memang cukup bagus. Kita tengok Abang Bel Ngasri lah. Teman di set melihat Bel Ngasri, Abang Bel ni mentalaah skrip beliau. Beliau duduk macam, beliau duduk ke sini lah macam ni. Dia buka skrip sikit, dia kata okay, shooting. Dia tutup. Bila shooting tu, satu take je. Punya hebatnya Abang Bel Ngasri ni. Memang layak betul dia memenangi anugerah bintang paling popular ni lah. Bukan dia saja, yang lain pun sama lah. Macam Abang Amir Effendi. Memang diorang ni jenis yang pelakon memang dah bagus ni. Memang kau-kau baik punya lah. Tengok kejap je ni. Bila on shooting, paling kuat pun diorang 2 take lah. Paling teruk pun 2 take, 3 take lah. Yang paling teruk, diorang punya tak ingat tu. Paling baik punya 1 take. Bel Ngasri teman tak pernah tengok sepanjang teman berada di set, tengok di syuting, dia berlakon depan mata, daripada sini ke situ je, ke kamera tu, boleh katakan memang power. Beliau tak silap langsung, dia ingat skrip dia satu persatu. Memang dia mentalaah sejak skrip reading mungkin 6 Jelaka ni. Beliau dah memang dah mengkaji skrip apa semua. Watak beliau memang power. Itu yang boleh kita ceritakan. Dan pelakon-pelakon ni bila kita bekerja dengan mereka, satu set dengan mereka, kita rasa teruja. Contohnya Bel Ngasri tadi, Amir Effendi ni. Kita tengok diorang ni dalam TV je sebelum ni, dalam panggung wayang. Bila kita satu set dengan diorang tu, bayangkanlah perasaan tu bagaimana, kan? Kalau cerita pasal belakang takbir production, yang ceritalah memang cukup TikTok lah. Daripada segi makan, setiap masa makan sedap-sedap yang disediakan oleh production ataupun catering sekalipun, memang sedap. Ayam masak merah, kadang-kadang kari, memang sedap. Nak makan lah. Dan juga air pun sedap. Nak cerita pula pelakon-pelakon ni tadi, balik semula pada mereka. Mereka ni tak sombong. Apa yang teman lihat, mereka ni tak sombong. Ya, tak ada lagi orang yang macam teman ni buat podcast cerita pengalaman dia berlakon dengan pelakon besar. Tak ada lagi teman lah. Ada yang lagi berpengalaman daripada teman dalam pembikinan filem tu lagi. Otai-otai berpengalaman. Dah berlakon banyak siri TV ni sebagai supporting, sebagai extra. Tapi mereka tak ada beri peluang untuk datang podcast atau buat podcast ni bercerita tentang experience mereka di dalam filem-filem ataupun drama yang mereka membintangi. Jadi teman buatlah, sebab teman ada YouTube dan sebagainya, teman buatlah
mencerita pengalaman teman berlakon dalam jelaka ni sambil mempromosikan filem ni. Ini itulah tujuan utamanya. Jadi pelakon-pelakon ni kita tengok sendiri, mereka ni ada banyak jenis. Kadang-kadang kita tengok di TV mereka ni begini, tapi bila tengok di reality mereka ni bukan begini. Yes. Contoh macam Ben Nasri tadi. Kenapa teman banyak sebab Abang Bel ni? Sebab dia memang supportingnya Abang Bel ni dia bukanlah orang kata apa, aku ni bintang popular jadi aku bukan, tak. Dia bukan macam tu, geng. Bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Bila kita, kita pelakon-pelakon extra ataupun supporting lah, katakan, disediakan satu kemah di luar. Dan pelakon-pelakon ni dia beri satu kemah di dalam kemah tapi bertutup, ada account dan mereka di dalam tu lah. Patutnya pelakon-pelakon yang ada nama ni berlakon dalam tu. Tapi macam Abang Bel, Abang Wan Gegau, Raza Saisi, mereka ni tak nak makan kat dalam. Mereka makan sekali dengan pelakon-pelakon tambahan di luar. Itu yang menyebabkan kita duduk semeja makan dengan diorang, supporting diorang tu lain macam lah. Supporting diorang ni lain macam lah. Kalau tak ada lah Abang Bel ni sehari, memang tak riuh lah set tu. Memang dia ada hari-hari, tak silap, hari-hari dia ada sampai ke akhir penggambaran filem ni dia ada. Memang dia watak utama lah, kan. Kita tengok pun kita bersembang dengan dia. Dia datang bawa Mini Cooper dia, dah buat lah Mini Cooper, dah modified, dah wrap lah Mini Cooper dia. Datang bawa Mini Cooper dia, kita bersembang. Abang Bel ingat lagi tak masa syuting di Kuala Kangsar tu, kita ada tengok juga, teman ada tengok masa tu Arwah Muhammad Khalid ni syuting. Dia syuting, teman bergambar dengan dia juga. Ingat lagi tak, kamu kan. Bila kita jumpa di 6 Jelaka, kamu pun semua kan. Dia datang bawa Mini Cooper dia masa tu, dia baru menang ABPH masa tu. Kita bergambar balik, bersembang, dan dia cukup supporting. Kemudian as kita pula sebagai pelakon ekstra dalam 6 Jelaka ni, kita memang dibayar 100 lebih sehari kan. Tapi kita pada teman sendiri, takkanlah hanya dibayar. Kita harus mencuri. Bagi teman kita harus mencuri. Mencuri apa? Mencuri kamera. Jadi 2 minggu teman terlibat dalam pembikinan 6 Jelaka ni, harus teman kata nak mencuri kamera kan. Nanti mesti orang tanya, yang pertama orang tanya berapa bayar. Yang kedua orang tanya, mana muka kamu tak nampak pun. Yes, itulah dia. Yang teman kata perlu mencuri kamera. Perlu nampak. Setengah orang dia tak kira pun, duduk belakang kan. Tapi itu rugi. Bagi teman itu adalah satu benda yang rugi. Kau nak datang payah, jauh. Memang dibayar tapi kau tak dapat masuk kamera langsung. Tak dapat masuk satu frame pun dengan pelakon-pelakon hebat tanah air ni. Kau jadi pak pacak je kat belakang, memang rugilah. Jadi untuk hari pertama syuting 6 Jelaka, teman cuba melibatkan diri. Tapi tak ada rezeki hari pertama. Untuk pengetahuan 6 Jelaka ni, pelakon-pelakon ekstra di belakang pun diselected oleh assistant director 2. Lupa dah nama AD2 tu, abang tu. Tapi diselected kita masa tu kita tunggu kan, jual muka ke depan sikit kan. Dia datangnya, abang 3 orang terpilih. Kalau kamu tak ada rezeki hari tu, memang tak ada, sampai ke habis lah kamu akan duduk di base je. Kalau kamu tak jual muka, tak pergi ke depan, buat bodoh duduk belakang je, memang tak dapat. Kalau dipilih tu, untuk contohnya babak warung, babak di rumah Tok Lepat, memerlukan pemuda-pemuda kampung atau sebagainya, dia akan selected. Dia tak pilih, okay mari semua, tak ada. Dia akan selected siapa yang dia nak kena pada hari tu, ataupun kena dengan babak tu, kena dengan rupa ke apa. Dia akan selected. Untuk hari pertama, hari kedua teman tak dapat, 3 pun tak dapat. Macam teman cakap tadi, dia konti. Untuk teman ni watak jala emas, konti. 5 bulan ada silap, 6 bulan ada yang rehat, ada dekat seminggu tu, konti. Kemudian orang kata untuk hari yang keberapa entah lupa, baru teman dapat peluang untuk berada dalam satu frame dengan Laura Olivia, pelakon kanak-kanak tu. Watak beliau Sira, anak kepada Abang Bel dan juga Kak Asmina dalam filem ni. Di warung baru teman dapat, itu pun duduk tepi. Kamera kat sana, teman kat sini dengan Laura Olivia kat sini. Tak tahu nampak ke tidak dalam filem tu nanti, ataupun dipotong ke, tak tahulah. Itu Abang Long lah kan. Barulah teman nampak mukanya tu. Pada masa itu, hari yang kelima kot baru dapat. Itu yang pertama kali. Yang keduanya adalah babak mencari emas, tak silap. Masa tu kena marah dengan Abang Long. Teman lah kena marah kan. Sebab orang kata cari ayam kata.
Cari-cari begitu, tangkap ayam orang kata macam tu. Dia cari ayam, kat, kenapa kamu mencari ayam macam ni? Kan, kena marah masa tu, kena marah. Teman lah masa tu, teman kena marah. And then assistant director satu kata, adik kena buat betul-betul tau, sebab ni depan kamera ni layar perak nampak tau. Kamera memang betul-betul dekat. Kamera sini, kita sini. Sini ibaratnya ada pokok, kita kena cari kat sekitar tu emas ke apa entah lupa, untuk diberikan kepada Tok Lepat ke Amar Effendi ke. Tok Lepat tu Kaza Saisi. Jadi kita sebagai pemuda kampung cari, itu terpilih. Memang kamera betul-betul depan ni. Kalau tak dipotong oleh Abang Long, adalah dalam panggung nanti. Babak itu. Babak yang seterusnya yang teman terlibat adalah babak malam tu adalah malam keramaian. Malam keramaian di kampung Ketayak tersebut. Kita menari malam tu. Ada bukan gazal, dia macam satu yang production bawa ataupun pengarah bawa untuk main muzik atas pentas, dan kita dekat bawah ni pemuda-pemuda kampung yang nari bergembira kan. Kan. Masa tu kita syuting babak tu waktu malam. Pukul 12 kot baru start masuk set. Habis pukul 4-5 pagi. Untuk babak tu saja. Dan kita ada buat babak lain juga kan. Pada masa itu teman sendiri pun dah lupa. Babak keramaian tu. Bakar kambing. Teman bagi kambing kepada Kak Asmida ada. Kalau tak dipotong ada lah. Teman harap Abang Long tak potong. Kalau tak potong memang nampak lah buka. Kalau potong memang tak ada lah. Jadi pada malam keramaian tu pun kena marah juga sebab menari terikut dugem sangat. Dia bukan menari dugem. Dia patutnya menari tu menari jenis khalifah punya menari ni. Bukan khalifah yang rock tu. Siapa Laila tu. Ya seisi alam. Bukan. Dia just menari gitu-gitu je. Jadi kita terikat. Kau mau menari dugem ke apa? Dari itu marah kan. Teman dengan satu sahabat teman lah. M. Nama dia. Zaifah nama dia tapi kita panggil M. Daripada KL. Diorang ni daripada KL. Daripada KL pun ada. KL, Perak. Perak pula paling jauh, Gerik, Bota. Sahabat teman Patih daripada Bota. Itu teman cerita belakang sikit. Pengalaman bersama ekstra-ekstra lain kan. Satu benda yang menyeronokkan, terlibat. Masa tu kamera kat belakang. Kamera kat belakang. Dekat lah ni. Kita menarik kat sini. Dia ke sini. Tracking shot yang boleh lupa dah. Sini kan. Memang nampak lah. Pada masa tu, malam keramaian tu. Kemudian untuk babak seterusnya yang paling dekat adalah babak dalam warung lagi. Itu terpilih waktu malam. Terpilih untuk berada di belakang Amirul Effendi, di sebelah Mamat Putih. Itulah satu frame yang teman agung-agungkan lah. Orang kata inilah satu frame yang aku dapat bersama pelakon hebat tanah air ni. Mamat Putih, Bella Ngasri dan Amirul Effendi. Kalau tengok dalam teaser tu, ada teaser yang kedua dihantar oleh Prima Works Studio, ada nampak teman sebelah Mamat Putih. Itulah teman. Jadi itu pun diselected oleh assistant director tau. Rezeki teman pada masa tu ke depan sikit kan. Assistant director datang. Okay abang main sini. Dapat tu. Apa benda ni? Benda-benda tak tahu lagi kan. Kemudian okay duduk sini. Dia dah atur lah. Sini. Masa tu hujan. Ingat lagi masa tu hujan. Sebelum tu hujan. Dan bila syuting di set 6 Jelaka ni memang berlecak. Cerita ni memang same with Lang Buana lah. Ya, memang sama dengan Lang Buana. Dia punya set dia apa semua. Memang berlecak licin. Kita berlakon ni atas buluh. Warung tu dibuat buluh. Bila kita tak berkasut, memang dia licin. Kemudian ada paku-paku juga bahaya. Licin. Jadi bila kita nak buat satu babak tu susah. Licin, risau jatuh kan. Jadi bila berlakon babak tu, Amirul Effendi berada di depan. Mamat Putih di sebelah teman. Kemudian Nazrin daripada KL juga, sahabat. Kemudian ada 2 orang lagi di sana terpilih. Seorang pakcik tu. Dan Patih kot, tak silap. Patih juga, sahabat teman terpilih di sana. Dan pakcik tu kemudian Bella Ngasri, Amirul Effendi kan. Kamera depan-depan ni memang ngamsoy. Dapat close up Amirul Effendi pun nampak lah. Walaupun kita ni memang kabur belakang, memang kita nampak lah muka kita tu kan. Sahabat teman lagi Abang Wan tengok dekat monitor, director duduk belakang director, dia kata muka kamu nampak betul kan. Kan. Itu yang teman rasa okay, aku puas hati lah. Cukup lah. Esok lusa aku tak payah curi, tak apa, aku dah dapat masuk ni, dah aku harap Abang Long tak betul. Memang nampak, betul-betul nampak. Yang tu. Dan juga babak bakul kambing tu memang nampak. Kemudian yang terakhir kali, yang nampak betul-betul adalah di dalam gua. Kita syuting dia babak dalam gua Kandu. Gua Kandu di Gopeng. Masa kita syuting tu teman ingat lagi, bola masa tu. Malaysia lawan Korea. Masa tu kita syuting babak tu. Pukul 12 hingga pukul 6 pagi.
sampai pagi. Kita syuting babak tu di Gua Kandu. Production dah pesan nak masuk dalam Gua Kandu ni, ingat jangan pegang dinding ni. Dinding dia beracun. Oh, kita dengar bahaya ni. Risau terpegang lah semua kan. Itu yang dalam babak dalam gua tu yang Bel kata, kita je yang lalai. Dia dah lama rancang. Kita yang lalai. Kalau tak solat sama macam setan. Pegang dinding ni beracun. Dia orang dah pesan lah, jangan pegang dinding ni beracun. Jadi kita masa tu pun yang depan teman orang lain. Disebabkan muka dia dah masuk dalam frame apa tak silap sebelum ni, dia tu ada main dia ni supporting. Dia kena keluar dan itu suruh keluar dan teman ke depan. Itu rezeki teman lah untuk berada di belakang Bel dengan Seri betul-betul. Dia sini, teman sini kan. Memang nampak. Tapi dalam kamera nampak jauh kan. Sedangkan dekat je. Dengan Bel dengan Seri lagi. Itu satu frame dengan diorang yang terakhir. Kemudian teman dah tak masuk dah dalam frame. Itu sahaja yang masuk dalam 4 ke 5 juga dah. 4 ke 5 frame juga teman masuk bersama dengan mereka. Depan-depan. Walaupun wide shot sekalipun. Masuk dengan mereka sekali. Itu yang teman nak cerita lah dengan mereka. Mereka berlakon dengan cerita lah. Memang hebat lah. Abang Wan Raja kita tengok bola malam tu Korea lawan Malaysia. Abang Wan Raja ni dia tengok sekali dengan teman ni. Dia kata, weh Malaysia lawan ni baru nak power. Dia kata lawan sebelum ni tak power dia sembang dengan kita orang kan. Dia pun sporting. Kita balik daripada set malam tu pun di Gua Kandu. Kita naik van sekali dengan Abang Wan. Dan malam tu pun ada orang kata Uncle Saiful Apek. Oh ini yang killer ni kan, Saiful Apek. Malam tu teman tak dapat bergambar dengan Saiful Apek. Ada sebab tertentu yang teman tak dapat nak share. Bukan sebab dia tak andak ke apa. Tapi malam tu kita nak cepat. Production nak cepat syuting. Kan? Sebab dah risau. Sebab dia orang ni ada hair ke apa. Esok lupa dah. Teman bersembang sekejap dengan Uncle Saiful Apek. Sembang pasal Lambuana. Ingat lagi tak? Uncle masa syuting Lambuana. Dia dah tak ingat dah katanya. Kan? Sporting juga. Tapi tak dapat bersembang lama. Teman tak dapat banyak terlibat dengan kata babak dengan Abang Saiful Uncle Saiful Apek. Ingat pun di dalam penjara dan juga yang lain-lain. Itu saja. Kita tengok Saiful Apek Uncle Saiful Apek ni. Kita tengok dia daripada kecil tau. Kita tengok Lambuana, senario Lambuana. Kita tengok Mami Jarum. Kita tengok senario lagi senario Seminggu Berhari Raya. Kita tengok depan-depan Saiful Apek ni. Memanglah sekarang ni umur dia tak macam dulu. Tapi kita tengok, ni aku tengok pada kecil ni kan. Kita tengok dia depan mata sini ke situ je, sini ke kamera je. Kita bersembang dengan dia pula tu. Walaupun dia sebayar ayah kita, pakcik-pakcik kita kan. Aku satu frame dengan dia ni. Lang Buana dulu dia berlakon ni dekat tempat aku ni. Sampai sekarang ni aku berlakon dengan dia. Dalam satu filem ni. Satu yang teman rasa penghormatan untuk teman sendiri. Orang lain mungkin dah biasa. Tapi teman untuk first time kali tu teman nak share memang. Kalau korang semua kalau pertama kali pun akan menggila kan. Memang power lah. Kemudian Abang Wan Gegau yang terlibat dalam filem ni. Sebelum teman masuk ke Esra. Wan Gegau memang supporting gila babi. Abang Wan ni. Abang Wan ni adalah peserta Maharaja Lawak. Sama kumpulan SOXO. Pada tahun 2000 berapa tak silap. 2020 ke. Tak silap maaf lah ya Abang Wan. Abang Wan paling sporting. Daripada pelakon-pelakon lain. Dia nombor 1 lah. Nombor 2 Abang Bel. Dia ni. Kita pelakon Esra makan di luar kemah. Dia pun makan di luar. Kita main kad lepas tu kan. Masa belum masuk set kita main kad kat teruk lah kan. Main tea lah. Main cangkoi lah. Dia datang dia dengan cakap Negeri Sembilan dia. Abang Wan ni. Kau main kad dia. Dia kata Abang Wan kan. Bagi Abang Wan main. Abang Wan Gegau ni. Dia join kita main kad. Dia join kita main kad. Dia boleh buat tak tahu ke entahlah dia tahu ke tidak. Dia main kau tipu aku ni. Dia kata Abang Wan ni. Dia punya spotting dia tu dengan kita ekstra. Kita siapa lah kan. Kita ni siapa. Dia ni dah peserta Maharaja Lawak. Kemudian geng-geng Enam Jelaka memang terlibat main karakter lah. Cerita dia Badak Perendam nama dia kan. Dalam filem ni. Tapi spotting dia dilayan kita ni. Macam kita ni pelakon sama taraf dengan dia. Dia taraf tinggi, kita bawah. Tapi dia layan sama. Kan? Dia main kad dengan kita. Kemudian satu momen yang terbaik adalah dia pinjam motor teman nak balik base. Abang Wan ni. Dia memang betul lah Abang Wan ni kan. Abang Wan ni memang power. Memang best shooting dengan dia. Dia kata, Abang Wan jalan kaki kan. Teman bawa motor kan nak balik base. Abang Wan nak pergi mana? Abang Wan nak balik base.
Nak balik base, nak kencing katanya. Tak ada, dia cakap pasal Negeri Sembilan lah. Nak kencing katanya. Tak apa Abang Wan kan? Dengan Amir kan? Boleh tak? Boleh. Abang Wan besar tau. Dia kata. Tak apa, Abang Wan bawa. Itu yang ada video ni, tengok video ni. Dia bawa motor teman tapi balik base. Itu yang momen yang paling best. Engkau ada pelakon bawa motor kau, bawa engkau kat belakang ni balik base. Patut engkau bawa dia. Itu yang momen yang paling best lah dengan Abang Wan. Pelakon-pelakon ni semua. Ada momen-momen dia tersendiri lah. Memang best. Macam pelakon-pelakon lain macam Remy Ishak apa semua, teman tak dapat satu frame. Tak kena hari babak tu, tak dapat lah, tak terkena. Dan juga pada hari lain, cerita dengan Esra yang sama dengan teman ni, yang kenal daripada KL, Yin ataupun Nazrin, M, Zikri Jalani. Diorang ni pelakon-pelakon dah biasa berlakon di iklan, dah biasa berlakon di drama di KL. Jadi kita kenal dengan diorang, kita lagi menerima ilmu lah, sebab diorang lagi tu pada teman, dah 30 lebih apa semua, lagi menerima ilmu. Itu satu benda yang baik lah. Kemudian kepada yang seterusnya, kita kenal pelakon-pelakon dalam Perak juga, tapi luar, maksudnya jauh pada kita. Teman di Sungai Siput kita jumpa daripada Keri, Patih. Teman paling rapat dengan Patih lah. Patih Hamali nama dia. Ingat lagi nama dia ni. Berasap sekali. Berasap sekali. Menyembang, mengutuk sekali. Kita banyak terlibat lah. Dia ni dapat watak besar sikit. Dia ni jadi pengawal pengawal peribadi kepada Bel dengan Sri, Abang Bel. Makmu Jagus nama dia, lupa dah. Ini pengawal kan. Badan dia handsome kan. Dia dapat jadi pengawal. Hebat dia, rezeki dia besar. Teman dengki tu dia dapat belaka kan. Teman lepak dengan dia sentiasa. Berasap sekali, tengok bola Malaysia lawan Korea sekali kan. Menyembang sekali. Meh, kita ni hari ni kan, nak rehat sikit lah kan, luar sikit lah. Ni sikit, main baring ni sikit. Kemudian dia minta teman rakam dia buat stand. Itu yang best lah. Teman rapat dengan Patih lah dalam filem ni. Selalu dengan dia. Abang Wan pun selalu juga menyembang kan. Malam-malam memang best lah. Memang best vibe dia, atmosphere dia dalam set tu memang best. Cukup best. Kemudian yang seterusnya, kita orang kata tengok babak koreo. Macam mana stuntman bekerja. Ini yang teman-teman tengok depan mata. Babak yang mana Amir Effendi terajang geng-geng badak berendam ni, geng-geng Abang Gegau ni. Dia datang serang kampung, Ketayap. Kemudian kena taji lah dengan Amir Effendi kan. Kau kena dengan Amir Effendi. Kita tengoklah stuntman dia, yang pelatih dia adalah Chinese yang melatih dia. Stuntman dia pun ada satu budak tu, muka sebiji macam Amir Effendi juga, tapi rendah sikit kan, pakai macam Amir Effendi lah. Dia buat stunt kan, backflip kan. Kita tengok depan mata dia orang buat koreografi ni bukan 1-2 minit. Dia dekat berjam saja rehearsal untuk stuntman ni, untuk koreo punya babak. Cukup berat lah. Kita tengok depan mata sendiri ni macam mana babak koreo ni dibuat. Satu benda yang best tengok babak stuntman ni, bila dia orang buat satu babak fighting tu, macam mana sop kan, sop dah macam ni pula dah pekat pula kan, sop kan. Tengok dia orang buat tu memang satu tap je sebenarnya, satu tap dia orang buat tu. Stuntman-nya cara bekerja, babak koreo yang dibuat oleh mereka ni cukup best lah. Kemudian teman, ini yang paling best adalah teman berjumpa dengan Tuan Ampunya set, Tuan Ampunya film, bukanlah Tuan Ampunya film, Tuan Ampunya orang kata cerita ni, iaitu Abang Long, Azim Maswan. Teman ingat lagi, dia nak pergi babak, nak pergi set. Teman daripada makan ni, teman berlari kejar dia ni, nak bergambar sebenarnya, nak bergambar, lari kejar dia ni. Dia dah masuk kat hutan-hutan sikit tu, nak pergi ke babak set lah. Set tu kat dalam, kita base yang kedua sini, base yang pertama jauh. Base yang kedua ni tempat makan, tempat rehat, apa semua kan, untuk pelakon-pelakon utama. Dan teman kejar dia, Abang Long kan, nak bergambar. Okay, boleh kan. Dan bergambar dengan dia. Dan kemudian teman ini, sejujur sumpah wallah, memang teman bertanya kepada Abang Long, teman ni, saya ni buat filem pendek kan, jadi macam mana nak majukan apa semua. Teman tak lupa dah. Abang Long kata apa, kamu teruskan je buat kat YouTube, kamu teruskan je. Kalau kemahiran kamu di YouTube, kamu teruskan je buat di YouTube, kamu jangan berhenti. Sekarang ni orang buat filem YouTube pun lagi bagus, dia kata. Memang Abang Long ni banyak
cakap sebelum ni di podcast mana-mana memang dia cakap banyak. Budak-budak YouTube ataupun budak-budak TikTok ni lagi bagus buat filem daripada pengkarya filem-filem besar. Itu katanya. Dan itu yang dia bagi tahu teman juga. Dia kata kamu teruskan buat. Tu dia katanya pesanan dia. Pesanan Abang Long. Ingat lagi Azim Osman kepada teman. Dan teman ambil benda tu dan teman teruskan lah. Kemudian dia terus masuk set lah. Itu yang teman jumpa dengan Abang Long. Nak bergambar dengan dia. Ini gambar ni kan. Abang Long ni dia seorang pengarah yang sangat-sangat teliti. Dan juga garang orangnya. Tegas. Tegas sangat-sangat. Dia jarang lah buat kelakor. Azim Osman ni jarang buat kelakor. Dia memang tegas, teliti. Apa yang teman tengok, dia tahu apa yang dia nak. Dia banyak bersama dengan sinematografer punya work. Dia banyak bekerja lah. Banyak bekerja dengan cameraman dia tu. Banyak shot dia yang banyak ni. Tapi dia memang cukup-cukup garang. Teman memang 2 kali dia kena marah dengan dia. Babak menari tadi. Dan juga babak mencari meh tu. Cari ayam pun kata kan. Kena marah. Mungkin Abang Long tak ingat kan. Teman ingat. Sebab yelah pelakon pengarah besar kan. Pengarah X-Ray kot. Pengarah senario tu. Kau ingat siapa kan? Pengarah senario. Yang teman kata ni. Jadi bila tengok dia cara dia bekerja. Cukup-cukup teliti. Tegas. Ada satu babak tu teman. Tak ada lah babak tu kan. Kita berada di set lah. Teman betul-betul duduk belakang dia ni. Tengok monitor kan. Teman minat kan. Kita pun buat filem. Teman tengok macam mana cara dia bekerja. Macam mana cara dia ni kan. Tengok monitor. Macam mana cara dia directing dia. Macam gini. Macam ni kan. Tengok Abang Long punya cara kerja memang darang lah. Abang Long. Jadi cerita di pelakon-pelakon lain pula sebelum teman nak habis. Pelakon-pelakon otai macam Kaza Saisi. Uncle Kaza. Uncle Farouk. Ataupun Kamarul Haji Yusof. Ini. Teman lepak dekat fitting room. Dengan pelakon-pelakon ni. Cik Man. At-Tahiyah satu kali. Lepak dengan Cik Man ataupun Kamarul Haji Yusof. Depan mata kita jumpa ni. Cik Man Rock Bro ni. Rock O ni. Seorang yang sebenarnya Cik Man ni seorang yang selalu membeli pula. Selalu memberi pesanan ataupun orang cakap apa, nasihat kepada orang muda sekarang. Masa kita lepak tu pun dia kata orang kena teruskan berlakon ni, cuba cari masuk teater, masuklah teater. Dia cakap macam tu kan. Dia bukan seorang yang gitu. Kan. Itu dalam filem lah. Dia realiti seorang yang memang nampak macam pakcik-pakcik kita yang beri nasihat. Macam gitu dia orang. Tapi dia orang ni sporting juga. Sporting. Kita jumpa dia Cik Man ni kan, ataupun Comprak ni kan. Cukup-cukup sporting. Begitu juga Kaza Saisi. Lagilah orang Perak kan. Tampar je kan. Bila teman kata kamu duduk dia, Uncle Kaza kata kamu duduk mana? Awak teman Suang Siput. Tempat Sami Belu lah. Tempat Sami Belu. Dulu kan Sami Belu ada parlimen di sini kan. Kita menyembang macam tu. Menyembang macam tu. Sempat bergambar. Kemudian bersembang duduk kat fitting room ni. Dekat luar lah. Duduk bangku macam ni kan. Sembang lah dengan Uncle Kaza. Uncle Cik Imam. Uncle Kamarul Haji Yusof ataupun Cik Man kan. Sembang kan. Sambil ngepam apa semua. Satu momen yang sangat best. Bersama dengan orang. Kemudian dengan Abang Adam John. Raja Kolektor kan. Teman dengan dia ni. Banyak teman nak share. Bukan nak apa, nak tunjuk ke tidak. Memang teman nak share experience bersama dengan diorang ni. Macam mana tingkah laku pelakon-pelakon Malaysia ni memang cukup-cukup best. Diorang ni majority sporting lah. Tak meninggi diri langsung. Macam Adam John ni dia nak kata macam mana. Teman tanya dia. Abang Adam beli barang-barang kolektor gitar ni berapa ribu lah ni? Lebih 40 ribu. Dia kan kolektor, bukannya bagi gitar je, dia komik dan segala mainan pun dia collect kan. Abang Adam ni memang kita jumpa dia orang badan dia besar kan. Masa tu dia baru habis syuting. Kita tak terlibat lah. Kita tak terlibat dengan dia. Teman tak ada terlibat dengan dia dalam satu frame pun. Satu babak pun tak ada. Tapi kita teman ada hari tu dia di set lah. Sebab petang kot, malam kot nak masuk set. Dia tak ada. Dan kita jumpa dekat fitting room. Nanti kita sembang-sembang lah. Dan kita ambil gambar kan. Itu gambar dia. Kemudian kita jumpa dengan pelakon lagi otai. Jalil Hamid. Beliau pun nampak dia sihat masa tu sikit. Jalil Hamid, kita bergambar dengan beliau. Orang kaya kot watak dia kan. Berlakon tu, tapi kita tak banyak sembang dengan dia. Dia pun nak balik masa tu. Dia nak balik dah. Dan kita tahu dia tak bersihat. Uncle Jalil Hamid ni. Jadi kita gambar dan kemudian Panglima Aduka, Cak Oi, ataupun stuntman
banyak kita bergambar dengan diorang. Banyak kita bergambar dengan diorang. Sembang tu tak dan nak sembang sangat dengan Maklimat Duka ni, tak dan. Tak dan sembang sebab dia nak masuk set. Jadi itulah dia pengalaman teman dan juga react official trailer 6 Jelaka. Jadi seharusnya menjadi tanggungjawab teman untuk react, sebab secara langsung ataupun tak langsung teman terlibat dengan pembikinan filem 6 Jelaka ni. Kemudian orang kata untuk mempromosikan filem ni dan nak menceritakan bagaimana first time-nya masuk dalam layar perak ni. Mungkin untuk adik-adik, untuk semua yang belum lagi terlibat dalam layar perak yang besar ni, yang melibatkan kamera yang 4RRI punya kamera ni, 2 biji, 3 biji kamera. Jadi inilah yang akan kamu lalui. Kalau sidai itu benda satu yang biasa. Bagi teman satu benda yang biasa kalau kamu kena sidai. Setakat teman pernah kena sidai untuk 6 Jelaka ni saja daripada datang pukul 6 petang, masuk set pukul 12 malam. Tapi kalau sebabkan kita ni minat, sanggup, it's not problem. Walaupun kita jauh. Teman daripada Sungai Siput ke Gopeng kot. 2 minggu berulang alik. Pagi, petang, siang, malam, tengah malam, pagi, balik ke sini. Tapi sebabkan teman ada minat dan bukan sekadar suka, minat yang penting. Duit tolak tepi lah, duit lah kita mencari rezeki. Tapi kita minat dalam bidang ini, seharusnya kita memberikan jiwa, raga kita untuk benda ni, untuk industri kita ni. Siapa lagi kan? Kita ni. Kita harus memberikan lah benda-benda ni. Kalau kau minat, kau harus beri keminatan kau. Bukan kau beri kesukaan kau. Kalau setakat suka kau datang, oh dulu lamanya kena sidai. 2 hari dah. Cakap 200 dah. Cukup lah 200 2 hari. Nak duit je kan. Tapi minat tak ada. Muka pun tak masuk frame. Itu teman cakap tadi. Seharusnya mencuri frame. Mencuri kamera. Seharusnya. Walaupun kau pak pacak pun kau pergilah. Dia pelakon besar kan. Kau pergilah ke depan sikit. Kau curilah. Tengok. Janji dapat masuk muka kau sikit. Dalam layar perak tu. Orang akan tengok benda-benda tu semua kan. Orang akan nampak kesungguhan kau. Macam mana kau nak masuk dalam filem tu. Jadi itulah dia. Untuk react filem 6 Jelaka. Sedikit pesanan daripada teman. Untuk semua. Kalau nak masuk daripada filem besar ni. Itulah dia yang akan kau mengalami. Sidai-sidai tu biasalah. Harus ada minat lah untuk mengharungi semua tu. Untuk orang kata apa. Menjalani benda tu. Jadi itulah dia. Cerita di Semenit Tabir 6 Jelaka akan keluar pada 24 April 2025 ni. Jangan lupa tonton di program terdekat anda. Carilah muka teman, rakam, hantar kat teman. Tak ada mana boleh rakam kan, mana boleh rakam. Dan jangan tengok yang cetak rompak punya. Okay. Jadi jangan lupa tengok nanti. Okay. Bye. Assalamualaikum. Selamat datang 6 Jelaka. Yeay! Company akan ambil alih perniagaan biji timah. Kamilah 6 Jelaka. Nagasari ni ketua penyamun yang sangat zalim. Salim tak berhati perut. Saya ada amanah yang perlu ditunaikan. Pulangkan ini kepada isteriku, Kuping. Kampung kita ni tak ada pendekar, tak ada panglima. Tengok aku pasal apa? Awak ni pendekar ke? Nama siapa? Pendekar telinga berbungkus. Siapa lagi andal Abang kau ke? Kuping. Tak sangka dalam curug kampung macam ni ada. Tolong tinggalkan kampung ni sekarang. Kami tak akan tinggalkan kampung kami ni. Bila nak gaduh? Dia dah lama rancang. Kita yang lalai. Kalau tak solat sama macam setan. Oh Jelaka. Kau baru masuk sini dah setahun dah. Mandi deh.